Assalamualaikum semua, bersama saya lagi Ciwan dalam Sensasi Suria. Abang nak cerita sikit pasal kawan baik abang ni, Fizi ni. Tahu-tahu dia dah nak bertunang. Sebelum ni kata tak ada apa-apa, kawan. Alih-alih bercinta rupanya. Tak apalah Fizi. Aku doa kau semoga berpanjangan lah. Agak-agak nanti bolehlah berkahwin cepat sikit. Dah lama tak makan nasi minyak. Sibuk pasal kau Fizi sebenarnya. Aku punya tarikh kahwin pun tak tahu lagi ni. Tok Kenton dah kenal lama. Daripada kita pernah berlakon sekali. Cik nampak kita berlakon dulu tau. Tapi masa tu tak, orang kata tak ada kontak ke apa. Cuma bila kita orang pergi satu tournament badminton ni, daripada situ start berkenal apa semua kan. Memang mata kan. Gitu. Itulah start dia. Dan bila kenal hati budi dia sebenarnya, dia ni seorang perempuan yang keras. Tapi orang cakap kan, keras-keras gerak nasi, lama-lama lembut juga. Itulah, dia kena ada cara untuk lembutkan hati dia. Tapi itulah, doakan yang terbaik untuk kami, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terus dengar Suria, segalanya hiburan.